salam Pahang First. Bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Kerajaan Negeri Pahang menyasarkan penambahan 4,000 ekor lembu di tapak pelaburan Farm Fresh di Muazzam Shah menjelang akhir tahun ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata, setakat ini kira-kira 1,000 ekor lembu telah ditempatkan di kawasan baru yang diluluskan kerajaan negeri. Saya berkesempatan untuk pergi ke Farm Fresh melihat ternakan lembu di sana, lembu import, dan alhamdulillah nampaknya berjalan dengan baik. Berlaku peningkatan lembu. Jadi yang kawasan baru yang diluluskan oleh kerajaan negeri 500 ekar telah pun ada 1,000 ekor lembu dan insyaAllah akan bertambah 4,000 lagi sebelum akhir tahun ini. Lembu ini kita import daripada Australia. Menurut beliau, jumlah itu akan terus meningkat dengan kemasukan lembu yang diimport dari Australia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program jelajah aspirasi Pahang First di sekitar Muazzam Shah. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan lawatan ke tapak projek mendapati operasi penternakan berjalan lancar dan menunjukkan peningkatan ketara dari segi jumlah ternakan. Rakyat kini dilihat semakin matang dalam menilai kepimpinan dan pentadbiran negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata, rakyat tidak lagi mudah terpengaruh dengan janji, sebaliknya menilai berdasarkan prestasi dan hasil yang dicapai. Dengan kemeriahan raya ini, saya juga ingin mengajak untuk semua hadirin melihat satu perkara dengan lebih luas. Rakyat negeri Pahang semakin hari semakin matang. Rakyat tidak lagi mudah terpengaruh dengan kata-kata yang indah atau janji yang belum tentu menjadi kenyataan. Rakyat hari ini melihat siapa yang bekerja, siapa yang memberi hasil dan siapa yang benar-benar menjaga kebajikan mereka. Sebab itulah, bagi saya dan rakan-rakan Exco yang lain dan ketua jabatan, sebuah kerajaan negeri yang pandai merancang tetapi mampu melaksanakan dan memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Saya ingin bagi kita semua melihat bahawa negeri Pahang ini sedang bergerak ke hadapan dengan arah yang jelas. Kalau saya nak kupas kejayaan negeri Pahang semenjak 2018 terlampau banyak, tetapi memadailah dengan apa yang saya ucapkan dengan apa yang ditayangkan di layar sebentar tadi. Menurut beliau, kerajaan negeri komited memastikan setiap perancangan dilaksanakan dengan berkesan demi kesejahteraan rakyat. Tambahnya, selaras dengan slogan Pahang First, negeri ini akan terus dipacu ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Beliau berkata demikian pada Rumah Terbuka Aidilfitri Perantau Anak Pahang 2026 di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Kerajaan Pahang memperuntukkan RM15,000 seminggu kepada setiap adun bagi pembelian barangan keperluan asas untuk diagihkan kepada rakyat di kawasan masing-masing. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata, langkah itu diambil susulan kesan krisis Timur Tengah bagi memastikan kebajikan rakyat terus terjamin. Di Pahang sekarang ni kita, oleh sebab krisis Timur Tengah ni, kita membuat pendekatan bekerja dari rumah dan sekarang ni saya memberi kepada semua wakil rakyat RM15,000 seminggu untuk mereka beli barang makanan asas untuk diberikan kepada kawasan masing-masing. Dan bermula kepada orang yang paling susah hingga peringkat atas, RM15,000 setiap minggu untuk mereka membeli barangan keperluan yang asas seperti beras, minyak, gula, tepung dan sebagainya setiap minggu. Maknanya 15, kalau RM15,000 mereka boleh bagi dalam 300 orang seminggu dan minggu berikutnya ada lagi. Kita akan teruskan skim ini sehingga keadaan kembali reda. Jadi ini sedikit sebanyak boleh meringankan masalah kewangan mereka. Bermula pada minggu ini. Lalu setiap adun ke tu? Setiap adun termasuk penyelaras. Saya harap anak-anak Pahang jangan lupa negeri asal mereka, Pahang. Jangan lupa balik ke Pahang kerana kita di Pahang ni macam-macam ada sekarang ni ya. Dan insyaAllah kereta api laju MRL InsyaAllah akan bermula pada Januari 2027 dan akan siap sepenuhnya pada akhir tahun ini. Jadi ini memberikan kemudahan kepada anak-anak Pahang yang berada di rantau untuk balik
ke negeri Pahang. Menurut beliau, bantuan melibatkan barangan seperti beras, minyak, gula dan tepung itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 300 penerima setiap minggu bagi setiap kawasan. Tambahnya, inisiatif tersebut akan diteruskan sehingga keadaan kembali stabil. Seramai 18,743 penjawat awam persekutuan berpendapatan bawah RM3,000 di Pahang menerima insentif khas Pahang First sebanyak RM200 seorang melibatkan peruntukan keseluruhan RM3.75 juta. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos sara hidup khususnya dalam keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu. Itu satu usaha yang sangat baik. Ya, dan seperti mana juga kerajaan negeri, kita mengikut keupayaan kita, keupayaan kewangan kita bantu mereka yang memerlukan, dan ini saya sangat yakin dapat membantu meringankan bebanan kewangan yang dihadapi oleh mereka yang memerlukan. Yang terkesan, khususnya yang terkesan akibat krisis Timur Tengah, di mana kita semua tahu harga barangan naik 2 kali 3 kali ganda, dan sudah pastinya akan berlaku dalam peningkatan kos dalam kehidupan seharian individu-individu yang berkaitan. Menurut beliau, bantuan tersebut diharap dapat membantu golongan yang terkesan, terutama susulan kenaikan harga barang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Jelajah Aspirasi Pahang First di Muazzam Shah. Baiklah saudara, sekian sahaja untuk berita Pahang minggu ini. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum.